Kalau rasa macam mencucuk lepas tu hilang, lepas tu rasa balik, lepas tu hilang, itu pergerakan baby ke? Hai guys, selamat pagi. Okey, ada satu soalan ni, dia komen lah satu komen ni, dia cakap ada temu cerita lah pasal pergerakan baby. Kemudian dia kata, kalau rasa macam mencucuk lepas tu hilang, lepas tu rasa balik, lepas tu hilang, itu pergerakan baby ke? Sebab sekarang saya 16 weeks. Jom dia tu ajak korang ya. Okay, awak tengok gambar ni, ini adalah gambar perut. Bahagian depan perut ni, dia macam ni lah. Dia kurang pada atas ke bawah, kanan ke kiri. So kalau awak pregnant 16 minggu, so awak punya rahim tu, dia kembang macam ni. Okay. Akan ada benjolan dekat bawah tu. Kalau awak rasa betul-betul lah, kita tak ada tekan sangat, kita tak rasa lah benjolan rahim tu. Okay. Kalau contoh, kan Dr. cakap, paling awal pergerakan baby, biasanya 16 minggu. So 16 minggu. So awak 16 minggu, awak dah rasa macam ada cucuk-cucuk. Awak kena tengok cucuk-cucuk tu dekat mana. Cucuk-cucuk tu kat atas ke? Atas pusat ni pusat. Atas pusat ke? Ataupun belah kanan ke? Belah kiri ke? Cucuk geli-geli tu ada kat bawah pusat ni, kat sini. Awak rasa macam, tiba-tiba macam ada cik-cik-cik. Macam tu kan? Itu adalah pergerakan baby kalau rasa bawah ni. Tapi kalau awak rasa kat tempat lain, awak rasa kat sini, awak rasa kat sini, awak rasa dekat sini kan, itu bukan pergerakan baby. Wait a minute. Kadang kalau kita ada alah yang teruk, ada gasit yang teruk kan, kita pun boleh rasa kat sini, rasa tak selesa. Rasa pedih ke, rasa menyucuk ke kan. So semoga dapat menjawab soalan awak. Semoga dapat sesuatu. Dr. nak beritahu. Dr. ada buat kelas bersalin, kelas rahsia mudahnya bersalin. Macam mana kita nak bersalin dengan semudah-mudahnya. Jawab, jangan lupa daftar untuk bersalin dalam keadaan yang paling happy. Kita nak elakkan komplikasi pada ibu dan baby. Jangan lupa daftar kelas RMB. Bye.